Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang masih keliru. Jika kita masuk masjid ketika imam sedang berkhutbah, adakah kita perlu terus duduk dan mendengar khutbah? Atau masih perlu mendirikan solat tahiyatul masjid? Jika terus duduk, adakah berdosa atau haram? Dalam video ini kita akan melihat jawapan berdasarkan hadis sahih serta pandangan para ulama agar kita dapat beramal dengan ilmu yang benar. Tonton sehingga habis. Apa hukum tahiyatul masjid? Sedangkan imam sedang berkhutbah. Kita masuk imam sedang berkhutbah. Dan kita nak tunaikan tahiyatul masjid. Pasal hadis tadi Nabi khutbah, orang masuk, Nabi tanya tahiyatul masjid. Dia kata belum, Nabi suruh dia solat. Kenapa timbul persoalan fiqh sedangkan ada hadis? Timbul persoalan kerana ada arahan Nabi supaya dengar khutbah. Kalau kita semayang, kita terlepas dengar khutbah. Tapi kalau kita tak solat, duduk saja, kita telah duduk dalam masjid tanpa tahiyatul masjid. Mana lebih kuat? Dengar khutbah ke lebih kuat tuntutan? Tahiyatul masjid ke lebih kuat? Secara logiknya, tuntutan dengar khutbah ke lebih kuat? Tuntutan tahiyatul masjid ke lebih kuat? Cuba tuan-tuan fikir Azhar. Pada hari Jumaat tu, mana lebih kuat? Dengar khutbah ke satu tuntutan yang kuat? Tahiyatul masjid ke tuntutan yang kuat? Hari Jumaat, khutbah rukun. Mana lebih kuat? Tak tahu mana? Mana tuntutan lebih kuat? Logiknya khutbah lebih kuat. Apatah lagi kalau khutbah tu khutbah Nabi SAW, hatta khutbah khatib. Tak sah Jumaat tanpa khutbah. Okey. Dengan itu para ulama berkhilaf pendapat tentang hal ini. Yang pertama pendapat menyatakan bahawasanya tahiyatul masjid sedangkan imam berkhutbah adalah mustahab, sunat. Tetap sunat. Dan ini adalah merupakan mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad dan ramai di kalangan salaf juga. Bahkan kebanyakan ulama-ulama salaf menyatakan dituntut tahiyatul masjid sedangkan imam berkhutbah. Dalil dia apa? Dalil hadis tadi ni. Nabi tanya, Nabi duduk berkhutbah kan? Okay. Pendapat yang kedua, makruh siapa yang masuk ke dalam masjid, imam berkhutbah untuk sembahyang 2 rakaat. Ini ada pendapat yang kedua. Sebab dia kata khutbah lebih dituntut lebih daripada solat 2 rakaat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Jika pada logik pendapat kedua ni kuat, logik. Tetapi oleh kerana ada hadis yang Nabi sendiri suruh orang yang duduk bangun sembahyang 2 rakaat sedangkan Nabi duduk tengah berkhutbah. Tanda bahawasanya logik ni, pendapat ni tak boleh dipakai walaupun logik ada.
Nabi SAW ada hadis lain lagi, antaranya hadis Sulaik bin Ghatafan, hadis Jabir, banyak yang memang Nabi suruh bangun. Sehingga Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebut, kata tentang kata Imam Nawawi dalam syarah dia kata, bila dia syarah hadis idza jaa ahadukum yaumul jumu'ah wal imamu yakhtub falyarka' rak'atain wal yatajawwaz fihima. Bila kamu datang pada hari Jumaat dan sedangkan imam sedang berkhutbah, maka kamu solat 2 rakaat dan kamu segerakan solat kamu. Make it faster. Supaya apa? Dapat dengar khutbah. Kata Imam Nawawi, wa hadha nassun la yatatarraqu ilaihi ta'wilun wa la adhunnu aliman yablughu hadha al-lafz sahihan fayukhalifuhu. Imam Nawawi kata, nas ni, hadis ni, tak boleh dah kita nak bagi apa-apa takwilan. Tak bolehlah nak buat tafsiran dah, kata dia. Maka aku tak berpendapat ada mana-mana orang alim, orang ulama yang sampai pada dia hadis ni yang sahih, tiba-tiba dia menyanggahi hadis ni. Maksudnya dia nak kata, tak payahlah duk solat, kita dengar khutbah lebih utama. Dia tak ambil pendapat dia. Karena ada nas di dalam. Maka bila kita masuk dalam masjid, hendaklah kita salat walaupun imam berkhutbah. Pendapat yang kedua tadi kata apa? Makruh. Tuan-tuan, dalam fiqh ni macam-macam. Al-Qadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi nukilkan ada pendapat kata haram solat tahiyatul masjid kalau imam berkhutbah. Sampai peringkat tu. Jadi dah ada hadis Nabi SAW, maka amalannya hendaklah mengikut hadis Nabi SAW. Sebab tu kalau orang kata setakat kalau ada pendapat je boleh amal, susahlah. Mesti juga melihat kepada nas di dalam pendapat-pendapat yang ada. Apakah hukum seorang jemaah yang hadir lewat di masjid pada Jumaat, solat tahiyat masjid sedangkan khutbah telah dibaca? Dengar baik-baik. Bila khatib sudah naik di atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi, start dah khutbah, atau dikata Alhamdulillah, Tok Khatib kata, maka semua makmum yang ada dalam masjid haram semayang, melainkan satu saja, semayang tahiyat masjid. Tidak haram. Okey? Semayang duha haram, semayang qadha haram, semayang sunat haram, istikharah haram, sunat nikah haram, sunat taubat haram, sunat wuduk haram. Tidak haram tahiyat masjid. Okey? Jadi yang boleh tahiyat masjid, itu pun semayang cepat-cepat. Kita naik hari Jumaat, orang tengah bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunat kita berdiri dulu, jawab azan. Habis azan, tahiyat masjid. Kan? Tetapi jika sudah azan yang kedua, kalau azan yang kedua, kita jangan lagi tunggu azan habis. Masa azan tu kita semayang tahiyat. Kita naik dari masjid, orang azan kedua dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, faham lagi? Kita tengok Allahu Akbar, semayang sunat tahiyat masjid. Okey? Kerana nak cepat dengar khutbah. Salat tahiyatul masjid disebut oleh penulis adalah sunnah jika masuk berkali-kali dalam masjid dalam tempoh yang singkat, memadai hanya sekali. Tapi ada fuqaha kata setiap kali masuk, katalah dia masuk dalam masjid, dia tengok handphone tinggal dalam, dah masuk dalam masjid, handphone tinggal dalam kereta, keluar. Dia salat dah, tengok handphone tinggal dalam kereta, keluar masuk balik. Boleh tak tu masjid lagi? Ada fuqaha bagi. Dia kata boleh. Tapi penulis dia kata kalau masuk dalam tempoh yang singkat tak perlu lah. Tapi kalau nak solat tak salah. Tak salah. Dia masih solat sunat mutlak, tidak menjadi masalah.
Sebahagian Ahnaf, sebahagian ulama mazhab Hanafi berkata cukup dengan tasbih, tahmid, cukup dengan sebutan subhanallah walhamdulillah jika dia berhadas dan tidak perlu salat tahiyatul masjid. Hanafi, dia kata kalau orang tu masuk masjid dia berhadas, kan dituntut pada dia untuk salat, tapi dia berhadas, dia tak ada wudu, cukup sekadar masuk masjid subhanallah walhamdulillah, terlaksanalah salat tahiyatul masjid. Tapi kata penulis ini tidak ada dalil. Memang tak ada dalil pun. Tidak ada dalil dari Nabi. Baik. Salat tahiyatul masjid, ada hadis Nabi kata, siapa masuk ke dalam masjid, fasalli raka'atain qabla an yajlis. Man dakhala al-masjida falyusalli raka'atain qabla an yajlis. Siapa masuk masjid, salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Maka ulama beza pendapat. Kalaulah kata dia masuk masjid, dia duduk terus, salat tahiyatul masjid gugur ke tak? Sebab Nabi sebut hendaklah salat 2 rakaat sebelum duduk. Nampak fuqaha punya cara ambil hukum. Bila Nabi kata sebelum duduk, maknanya kalau dia duduk dulu, gugur tahiyatul masjid. Kerana salat tahiyatul masjid sebelum duduk, sekarang dah duduk. Sebahagian fuqaha berkata demikian. Tetapi pendapat yang tepat, salat tahiyatul masjid tidak gugur walaupun duduk. Kerana yang dimaksudkan daripada salat itu bukan duduk tak duduk. Yang dimaksudkan ialah kita menyibukkan tempat dalam masjid tu dengan salat. Habis itu Nabi sebut sebelum duduk, Nabi maksudkan segeralah salat. Sebelum buat apa-apa, sebelum duduk tu solat dulu. Satgi dah duduk, orang malas berat punggung. Dalilnya apa? Dalilnya Sulaik Al-Ghatafani. Sulaik Al-Ghatafani dalam hadis Bukhari dan Muslim, yang mana dia datang ke masjid waktu Nabi sedang berkhutbah. Datang ke masjid, Nabi tengah khutbah, Nabi khutbah, dia datang, dia duduk. Nabi pun kata, "Sallaita raka'atain?" Dah salat belum? 2 rakaat? Belum. Nabi kata, "Qum fasalli raka'atain tajawwaz fihima." Bangun, salat 2 rakaat, bagi ringkas, cepat sikit. Tapi Nabi terus berkhutbah lah. Nabi terus berkhutbah selepas pada tu. Sedangkan dia dah duduk. Tapi fuqaha yang kata tak boleh, dah duduk, kira duduk habis. Habis tu macam mana dia takwil? Dia kata yang ni sebab dia jahil. Jadi kalau orang jahil tak apa, yang dah tahu jangan duduk dulu. Tapi sebenarnya pendapat yang tepat tak. Selagi mana kita belum buat salat, kita salat. Kita masuk masjid, duduk. Ataupun kita macam kunci jatuh, kita ambil duduk kan. Alamak, tahiyatul masjid dah tak ada. Tak, pendapat yang tepat, boleh tahiyatul masjid walaupun dah duduk. Wallahu ta'ala a'lam. Cuma ulama menyebut makruh salat tahiyatul masjid dalam 2 keadaan. Salat tahiyatul masjid ni sunnah kita sebut tadi, tapi boleh jadi makruh. Bila? Pertama, waktu imam dah salat fardu. Dia datang melambat ke masjid, nak tunjuk alimnya pasal imam salat asar dah. Dia pun tengok, kita kena salat tahiyatul masjid dulu. Depan imam dia salat. Makruh. Makruh. Waktu masuk Masjidil Haram. Bila kita masuk Masjidil Haram, tahiyatul Masjidil Haram apa dia? At-tawaf. So kalau kita masuk Masjidil Haram, kita tak salat lah. Tak digalakkan untuk salat, tapi kita tawaf. Salat sunat lah, kita tawaf. Kerana tawaf itu adalah tahiyatul Masjidil Haram. Penghormatan kepada Masjidil Haram, tawaf sunat. Tapi kalau tengok ramai sangat, kita nak salat, boleh lah. Tapi lebih digalakkan untuk kita tawaf. Orang tu pergi ke dalam masjid, baju dia compang-camping, cari-cari, tampu-tampu. Pergi, Nabi SAW kata, Sulaik Al-Ghatafani, pergi, dia masuk dalam masjid, lewat Nabi duduk khutbah. Dia pun duduk. Kamu semaya ada, Nabi kata 2 rakaat. Tak lagi. Semaya dulu, Nabi kata semaya. Dia pun semaya. Nabi SAW pun senyap. Dia berhenti khutbah, senyap. Siapa orang tu sudah semaya. Lepas pada tu
Dia pun royak saudara kita gini. Sahabat pun faham. Sahabat pun faham. Apa Nabi buat gitu? Padahal kalau ulama-ulama dalam mazhab Malik, dalam mazhab Hanafi kata kalau tu imam duduk khutbah tak boleh pergi semaya sunat. Kena dengar khutbah dia. Tapi hak ni apa ya tak dengar khutbah? Ni lah pegangan orang Syafi'i, Hambali dan lain-lain lagi mengatakan dah tahiyatul masjid ni kalau pergi untuk imam duduk tengah khutbah jemaah tu boleh lagi semaya. Sunat lagi. Dia faham tu. Hadis tu lah dia pegang. Orang Hanafi dan Malik dan ramai lagi yang lain, dia kata tak, Nabi suruh semaya tu dia bukan saja suruh semaya, ada benda lain dia nak tunjuk kat orang. Dia nak tunjuk ni saudara kita ni, lagu ni patut kita tengok saja, cepat camping ni. Tu maksud dia. Sebab tu dia putus senyap. Nanti tengok. Nanti tengok. Hak tu duduk semaya. Tengok sendiri lah macam mana. Patutkah saudara kita lagu tu? Ni Islam ni. Persaudaraan Islam tu sepatutnya dihidupkan lagu mana? Lepas tu dia galakkan bagi sedekah, bagi dah sahabat apa? Masing-masing balik ambil. Hak ni ambil kain selimut, hak ni ambil baju, hak ni ambil seluar, hak ni ambil kain, mari selonggo. Dalam masjid lah. Semua tu berlaku dalam masjid. Cara Nabi tu dia nak ketuk pintu hati. Macam-macam cara. Padahal khutbah tu penting. Apa berhenti kerana satu orang berhenti. Dia nak suruh orang perhati tu. Senyap ni duduk. Tengok duduk, bangun, semaya 2 rakaat. Tengok. Dia nak tunjuk hak tu kepada sahabat-sahabat dia. Dengan sebab itulah ulama-ulama dalam mazhab Malik, dalam mazhab Hanafi, dia tahu hadis tu, tapi dia pakai dengan makna tadi. Bukan dengan maksud Nabi suruh semaya tu semata-mata nak suruh semaya. Ada sebab lain dia kata. Bukan untuk umum. Itu pahaman dia. Soal kita setuju tak setuju, tak apa tu. Tapi di sebalik pendapat dia tu, dia royak maksud lain. Nabi SAW suruh semaya, nak suruh orang tengok. Jadi hak kita nak ceritanya, banyak ni berlaku longgokkan ni, makanan, pakaian, selalu berlaku dalam masjid Nabi SAW. Kalau benda ni tak boleh, tentu dia larang. Jadi buat mari baju tu tak untuk bagi. Kalau dia tu bagi selonggok pakaian tu banyak dah, dia perlu saudara mana? Hak lain-lain, bukan dia saja, hak lain-lain kalau perlu ambil lah. Itu maka Salat 2 rakaat ketika memasuki masjid. Kita sedia maklumlah, memang kita bila masuk ke masjid, kita dituntut untuk bersolat sunat tahiyatul masjid. Makruh hukumnya kalau kita masuk ke masjid dan kita terus duduk. Kita masuk masjid dan kita terus duduk, maka hukumnya makruh. Maka kita bersolat dulu sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Isu dia dalam masalah semayang sunat 2 rakaat ini, isunya adalah ketika mana khatib sedang berkhutbah. Situ isu dia. Jadi kalau masuk masjid itu, memang bila-bila masa kita dituntut untuk semayang sunat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tapi apabila imam ataupun khatib memulakan khutbah, di situ maka terhentilah segala tanaful ataupun kita kata semayang sunat, amalan-amalan sunat. Amalan-amalan sunat kita terhenti dekat situ. Tak kiralah sembahyang ke ataupun baca Quran ke. Kita tak boleh baca Quran ketika mana khatib sedang berkhutbah. Apa sahaja amalan-amalan sunat, di situ kita kena hentikan dan kita kena memberikan tumpuan kepada khutbah. Fokus kepada khutbah. Jadi sembahyang sunat, zikir-zikir dan juga baca Quran dan apa lagi lah amalan yang lain, semuanya terhenti apabila khatib memulakan khutbah. Jadi isu dia boleh ke tak? Kita datang lambat, khatib sedang berkhutbah, boleh tak ataupun perlu ke tidak, ataupun dituntut ataupun tidak untuk kita melaksanakan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa
idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu falyarka' rak'atain wal yatajawwaz fihima. Maknanya, apabila seseorang daripada kamu sampai ke masjid pada hari Jumaat dan imam sedang berkhutbah, dia hendaklah mendirikan salat 2 rakaat yang ringkas dan sempurna. Jadi jelaslah daripada hadis ni, ya, walaupun apabila imam memulakan khutbah, kita perlu memutuskan semua amalan sunat kita, tanaful tu semua amalan sunat, tetapi sekiranya kita datang lewat masuk ke masjid, imam sedang berkhutbah, maka tuntutan untuk melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid itu tidak gugur. Tidak gugur. Kita dituntut. Itu adalah sabdaan Nabi. Nabi sebut, bila salah seorang kamu masuk ke masjid sedang ketika itu imam sedang berkhutbah, falyarka', Nabi kata, maka rukuklah, yakni bersolatlah 2 rakaat. Tetapi Nabi menyebut, Nabi mensifatkan solat dia ni, solat 2 rakaat ni sebagai khafif, khafifatain, ataupun kita kata yang ringkas. Bukan dengan membaca surah-surah yang panjang, ya, membaca surah-surah yang ringkas sahaja, ya. Baik, okey. Jadi sekarang ni dia tak gugur. Tuntutan untuk kita melaksanakan, ya, sembahyang 2 rakaat itu ketika masuk ke masjid, dia tidak gugur walaupun imam sedang berkhutbah. Maka kita laksanakan, tapi dengan khafifatain, dengan ringkas. Ringkas bukanlah, ringkas di sini bukanlah ringkas cepat laju, tidak, ya, meringkaskan bacaan, ya, rukuk, sujud, i'tidal, tamakninah tu macam biasa, tapi bacaan yang diringkaskan. Baik. Cuma apabila sekiranya khatib masih belum mengakhiri khutbahnya, jika demikian, dia hendaklah menunggu solat fardu didirikan. Apabila dia terus duduk, maka solat sunat 2 rakaat tersebut terluput dan tidak sah jika dia melakukannya semula. Kata betul ke tidak? Ni sedap juga soalan dia ni. Betul ke kita masuk masjid? Contohlah dia tu, kita masuk masjid, ada orang duduk kuliah, ada orang duduk mengajar. Bila ada orang kuliah, kita pun tak payah sampai masjid, kita baca doa ni, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi kalau baca doa ni 4 kali, ta'dilu rak'ataini fil fadli, sama dengan 2 rakaat solat tahiyatul masjid. Betul ke tidak? Maka jawab dianya, amalan seperti itu tidak ada dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dalil. Habis, boleh tak boleh kita baca? Baca boleh, dalam keadaan seperti tadi. Keadaan kita masuk masjid, tak boleh nak solat. Tapi kalau kata ini, bacaan ini mengganti 2 rakaat tahiyatul masjid, maka itu tidak tepat. Bacaan ini tak boleh ganti tahiyatul masjid, walaupun ada lagi tak fiqh kita, banyak lagi tak fiqh ni, kan? Sebab dia kata zikir-zikir ni solat, sembahyang kepada makhluk-makhluk lain, hayawan-hayawan, macam hari ni kan orang panggil zikir semut, zikir burung ada belakang tu. Jadi kita kata wallahu alam, itu hak dia, bukan hak kita. Bagi kitanya manusia biasa, Nabi sallallahu sebut dalam hadis yang sahih, apabila kamu masuk dalam masjid, salat. Adalah orang kata, ada ustaz dia bagi tahu, kalau ustaz dah mengajar,
pelajar-pelajar tak payah tahiyatul masjid, baca doa ni. Kita kata tidak. Doa ini tidak warid daripada Nabi SAW untuk ganti 2 rakaat. Kalau tidak sudah pasti Nabi ajar kepada seorang sahabat. Tanda ni pelajar. Seorang sahabat nama dia Sulaik Al-Ghatafani. Tulis nama. Sulaik Al-Ghatafani radhiyallahu anhu, seorang yang sahabat. Hari Jumaat dia masuk masjid, Nabi itu sedang berkhutbah. Nabi duduk khutbah, fajalasa, dia pun duduk, tak salat. Faqala lahu, Nabi SAW bersabda, ya Sulaik, Sulaik, qum farka' raka'ataini wa tajawwaz fihima. Bangun, solat 2 rakaat, ringkas je, jangan panjang-panjang baca. Cukup syarat je. Qala iza ja', dengar ni. Nabi kata, iza ja'a ahadukum yaumal jum'ah, kalau kamu masuk masjid pada hari Jumaat, wal imamu yakhtub, imam sedang berkhutbah, falyarka' raka'ataini, hendaklah kamu solat 2 rakaat, wal yatajawwaz fihima, dan ringkaskan 2 rakaat itu, jangan ada panjang-panjang. Akhrajahu Syaikhan, hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau Nabi berkhutbah, Nabi suruh sulit solat, apalah kiranya dengan ustaz-ustaz, penceramah-penceramah yang duk mengajar ni, sampai kita nak gugurkan tahiyatul masjid, kita kata la, tidak ada hak. Malulah diri kita. Nabi duduk khutbah pun Nabi suruh solat, suruh tahiyatul masjid. Awak nak kuliah. Dah lah, kalau kuliah mengajar serius sungguh tak apa, kuliah suka-suka. Kuliah duk cerita benda pelik-pelik, tahiyatul masjid tak perlu, kita kata jangan. Jelas tu para pelajar? Jelas? Tahiyatul masjid tak boleh digugurkan walaupun sedang khutbah. Walaupun sedang khutbah. Alhamdulillah, daripada hadis yang sahih kita memahami bahawa seseorang yang masuk ke masjid ketika imam sedang berkhutbah disunatkan menunaikan solat tahiyatul masjid 2 rakaat secara ringkas, kemudian duduk dan memberi tumpuan kepada khutbah. Dalil yang paling jelas ialah kisah Sulaik Al-Ghatafani. Ketika beliau masuk masjid lalu terus duduk, Rasulullah bertanya sama ada beliau sudah solat. Apabila dijawab belum, baginda bersabda supaya beliau bangun dan menunaikan 2 rakaat dengan ringkas. Oleh itu, hukum asalnya bukan haram untuk terus duduk, tetapi seseorang telah meninggalkan amalan sunat yang sangat dituntut menurut pandangan majoriti ulama. Dalam mazhab tertentu terdapat perincian hukum yang berbeza, namun semua sepakat bahawa mendengar khutbah juga adalah perkara yang sangat penting. Jadi si anda tiba ketika khutbah sedang berlangsung, masuk dengan tenang, solat tahiyatul masjid 2 rakaat secara ringkas. Selepas itu terus duduk dan dengarkan khutbah dengan penuh khusyuk. Elakkan berbual, bermain telefon atau melakukan perkara yang mengganggu khutbah. Semoga Allah memberi kita kefahaman dalam agama dan menerima setiap amalan kita. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, kongsi, dan subscribe supaya lebih ramai mendapat manfaat. Tinggalkan juga pandangan anda di ruangan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.